So ini dia sport rim 3 batang hitam. Dalam ni memang tak boleh nak buat apa lah guys sebab memang dah kotoran-kotoran besi. Tapi kat luar ni setelah diteliti dan diperkemaskan, susah betul nak sebut, diperhalusi oleh pomen kita Abang Amy. Nampak colour dia sekarang ni tengah tunggu nak kering je. Nanti dah kering kita tengok. Okay, malas nak pada tahu. So ada satu lagi kat sana. Hai. Okay. Ada klik. Amy cari apa? Klik. Ini dia nak cerita guys. Sekarang ni masalah dia, klik tak cukup. Ada 2 tak cukup. Okay, bawah 1, atas 1. Mana atas? Mana bawah? Ni 2 ni cukup. Terbalik ni. Bawah ni je. Aib. Terbalik guys. So terpaksa kita adjust. Pergi dekat bawah. Okay, klik atas 2 ni dah ada. Klik bawah ni tak ada. Dan satu lagi bawah ni masak. Tapi tak apa, inilah perkara-perkara yang biasa terjadi apabila pemasangan cover set. Sebab cover set asal pun memang tak ada kedip. Okay, wah cari dah, memang ada. Jatuh, habis Aziz jatuh. So beginilah keadaan dia. Sambung next. Kena klik lah. Bawah kena klip Bawah Abang Amy cakap wajib klip. Habis je. Habis. Puas lagi apa? Sikit lagi. Semua next. View 125Z hitam robot. Mecik, wow. Tapi dia tak nala. Yang ni kita tak boleh bagi nala. Pasal apa? Alhamdulillah sudah jumpa satu. So dada kita berjaya selamatkan. Dada motor ni berjaya selamatkan. Satu lagi kat situ pula. Ni aku balik kat sini. Okay, dah masuk. Betul ke kat sini? Betul lah. Tengok kunci di sini. Okay. Tak apa. Memang tak dapat. Jangan tanya kenapa. Banyak lagi part-part tak dapat sebenarnya. Komen tak tahu kalau cerita je lagi. Pening pada dia. Beres. Semua next.